berkenaan dengan Arab Saudi. Satu benda aja, bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis atau Jerusalem. Sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track. Ni pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada 5 tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh,